Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas DND akan memberikan pendapat tentang literasi membaca yang disediakan oleh guru dari aspek literasi bahasa, aktiviti dan juga bahan pengajaran. Mari kita saksikan. Hey guys, cuba kau tengok video ni. Baguslah cikgu ni. Dia guna bahan bantu mengajar secara yang digital untuk memberikan maklumat kepada murid-muridnya. Tak lah dah. Video ni pun relevan, sesuai untuk mengajar anak murid kita. Saya sangat setuju kerana format digital ni dapat menarik perhatian anak murid kita sendiri. Azan, Adam, pada pendapat korang lah kan, berkesan tak cara tu untuk tingkatkan lagi literasi membaca murid sekolah rendah? Pada aku, cara ini memang sangat berkesan, terutamanya untuk murid untuk murid tahap 1 atau murid yang masih lemah baca. Dalam video itu, guru mengajar murid untuk membatang suku kata dulu sebelum membaca perkataan yang penuh. Contohnya, perkataan cawan atau kasut. Bila murid faham bunyi ca dan wan secara berasingan, mereka lebih mudah menggabungkan menjadi cawan. Huraiannya, kaedah ini dapat membantu murid menguasai asas hubungan huruf dan bunyi. Mereka tidak hanya menghafal semata-mata, tetapi mereka juga faham akan struktur perkataan. Itu yang penting dalam literasi awal. Aku setuju sangat, Dam. Lagipun, ulangan dalam video tu memang jelas. Guru sebut, murid ikut. Ulang banyak kali. Dari segi pembelajaran pula, pengulangan ni penting sebab ia mengukuhkan ingatan jangka panjang budak-budak. Selain itu, bila murid ulang sebut kasut sebagai ka dan sut, beberapa kali mereka akan jadi lebih lancar. Dan yakin justifikasinya, literasi membaca bukan sekadar kerusi huruf, tapi akan ada kelancaran dan keyakinan pada diri mereka. Menarik. Tapi kalau sekadar ulang-ulang je, tak bosan ke murid? Kalau tanya pendapat aku sendiri, sebenarnya tak. Kalau cara penyampaian guru tu sendiri sangat menarik. Dalam video tu, guru tu menggunakan bahan pengajaran digital yang berwarna dan susun. Suku kata dipisahkan secara visual. Itu sangat bantu murid memvisualkannya. Bila suku kata dipaparkan dalam warna yang berbeza, murid boleh nampak dengan jelas struktur perkataan tersebut. Ianya juga boleh kurangkan kekeliruan dan beban kognitif. Betul tu. Selain itu, bahan digital macam slide interaktif atau macam teks di skrin secara langsung sesuai dengan pembelajaran abad ke-21 ini. Contohnya, dalam video itu teks muncul seiring dengan suara guru. Jadi murid dengar dan nampak dengan jelas. Itu bantu mereka untuk sekaligus memandang dengan penglihatan. Justifikasinya, gabungan audio dan visual meningkatkan kefahaman dan daya ingatan murid-murid. Tapi pada aku masih tak faham dari segi aktiviti pula. Apa yang korang nampak dalam video tu? Aktiviti dia berperingkat. Mula-mula, murid kenal suku kata. Lepas tu, gabungkan jadi perkataan. Kemudian, baca ayat yang mudah. Contohnya, ayat seperti, ini cawan saya. Huraian dia, pendekatan ini sistematik. Murid tak terus lompat ke ayat yang panjang. Mereka hanya bina kemahiran secara beransur-ansur. Itu selari dengan prinsip daripada mudah kepada sukar. Dan yang paling penting sekali, Adam, ayat yang digunakan adalah ayat mudah dan dekat dengan kandungan murid-murid.
Bila murid nampak perkataan seperti cawan atau kasut, mereka boleh bayangkan sebagai objek yang sebenar. Sebagai contoh, kalau guru tambah bahan mawujud seperti tunjuk cawan sebenar dalam kelas mereka atau gambar-gambar kasut, murid justru akan lebih faham makna tersebut. Justifikasinya, pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan lebih bermakna buat mereka. Tapi pada pendapat korang, ada tak kelemahan atau penambahbaikan yang boleh dibuat? Kalau nak tambah baik, mungkin boleh selitkan elemen permainan bahasa. Contohnya, gunakan imbasan ataupun kuis ringkas selepas murid baca perkataan. Aktiviti interaktif boleh mengekalkan fokus murid dan mengelakkan rasa bosan. Literasi membaca perlukan latihan berulang, tapi variasi aktiviti akan membuatkan murid belajar dengan lebih seronok. Aku pun rasa begitu. Selain itu, guru juga boleh menggalakkan murid untuk membina ayatnya sendiri selepas mereka membaca perkataan tersebut. Contohnya, lepas belajar perkataan cawan, murid boleh cuba untuk membina ayat yang lain seperti cawan itu biru. Justifikasinya, ini bukan sahaja untuk melatih membaca, tapi juga untuk melatih kefahaman dan juga pembinaan ayat. Jadi, literasi mereka dapat berkembang dengan lebih menyeluruh. Kalau nak simpulkan, apakah pandangan akhir korang yang korang dapat simpulkan terhadap pengajaran literasi pembaca yang ada dalam video tersebut? Pada aku, pendekatan tu sangat sesuai untuk asas literasi. Kaedah suku kata KV-KVK, pengulangan dan bahan digital yang jelas memang akan membantu murid untuk menguasai kemahiran membaca secara berperingkat. Aku pun setuju. Pengajaran itu nampak macam ringkas, tetapi sebenarnya dari segi asas, ia membina kesedaran tentang bunyi, tingkatkan keyakinan dan bantu murid membaca ayat yang mudah secara lancar. Kalau digabungkan dengan bahan-bahan yang menarik atau aktiviti interaktif tambahan, penguasaan literasi membaca mereka akan jadi lebih mantap. Nampaknya kita semua setuju bahawa asas yang kukuh dan bahan pengajaran yang sesuai memang penting dalam literasi membaca. Senang juga borak santai macam ni tapi penuh dengan maklumat dan isi yang padat. Terima kasih korang. Banyak idea aku dapat hari ni. Kejap. Aku rasa aku masih lagi ada beberapa soalan nak tanya ni. Aku masih lagi nak ketahui info ni dengan lebih dalam. Kalau tahu lebih lanjut, mari kita saksikan pembentangan mereka. Pada pendapat saya berkaitan pengajaran penguasaan literasi membaca berdasarkan video bahan bantu mengajar secara digital itu yang memfokuskan kepada kemahiran membaca suku kata, membina perkataan dan seterusnya membaca ayat mudah menggunakan pola KV-KVK, konsonant, vokal, konsonant, vokal, konsonant. Secara umumnya, pada perspektif saya, pendekatan pengajaran yang ditunjukkan dalam video tersebut adalah sangat sistematik, berfasa dan berfokuskan kepada asas literasi awal. Kaedah ini sangat sesuai untuk murid tahap 1 atau murid pemulihan yang masih berada pada peringkat awal membaca. Baiklah, isi pertama saya yang ingin saya nyatakan ialah pengajaran dalam video tersebut menekankan pendekatan membatang suku kata secara berperingkat sebelum murid membaca perkataan penuh dan ayat mudah. Pendekatan ini amat berkesan kerana literasi membaca pada peringkat awal akan menuntut murid untuk menguasai hubungan antara huruf dan bunyi terlebih dahulu.
Apabila guru memecahkan perkataan kepada suku kata seperti cawan atau rumah, murid dapat memahami struktur bunyi secara lebih jelas dan tidak terbeban dengan keseluruhan perkataan yang panjang. Baiklah, bagi huraian selanjutnya, pendekatan ini membantu dari segi untuk meningkatkan kesedaran fonologi murid, iaitu keupayaan mengenal, membezakan dan menyambungkan bunyi bahasa. Murid tidak sekadar menghafal perkataan, tetapi memahami bagaimana bunyi disusun untuk membentuk makna. Ini penting kerana kelemahan dalam kesedaran fonologi sering menjadi punca utama yang menimbulkan masalah membaca dalam kalangan murid di awal persekolahan. Sebagai contohnya pula, apabila guru menyebut ca dan kemudian wan secara berasingan sebelum menggabungkannya menjadi cawan, murid belajar bahawa dua unit bunyi boleh digabungkan untuk menghasilkan satu makna yang lengkap. Justifikasinya, kaedah ini membina asas hukum sebelum murid beralih kepada perkataan yang lebih kompleks seperti KV, KV, KV atau ayat yang lebih panjang. Sekarang, saya akan menghuraikan tentang penguasaan literasi membaca dari segi peringkat perabacaan dengan merujuk kepada pendekatan pengajaran dalam video yang memfokuskan kepada kemahiran membaca suku kata, perkataan dan ayat yang mudah. Walaupun video tersebut menunjukkan proses membatang suku kata, asas kejayaan murid dalam membaca sebenarnya bermula lebih awal, iaitu pada peringkat perabacaan. Nak tahu apa itu peringkat perabacaan? Saya akan terangkan. Peringkat perabacaan ini merujuk kepada tahap awal sebelum murid-murid benar-benar boleh membaca perkataan atau ayat. Pada tahap ini, murid didedahkan kepada kemahiran asas seperti mengenal huruf, membezakan bunyi, memahami arah bacaan dan membina minat terhadap 8 bahan bercetak. Isi utama di sini ialah penguasaan perabacaan sangat penting kerana ia menjadi asas kepada kemahiran membaca seterusnya. Tanpa penguasaan perabacaan yang kukuh, murid akan menghadapi kesukaran apabila diminta membatang suku kata atau membaca ayat. Sebagai contoh, dalam video tersebut, murid boleh menggabungkan suku kata seperti ca dan wan menjadi satu perkataan, iaitu cawan, kerana mereka telah mempunyai kesedaran awal tentang bunyi huruf vokal dan konsonan. Justifikasinya, penguasaan bunyi huruf tidak berlaku secara tiba-tiba, tetapi ianya dibina sejak peringkat perabacaan melalui aktiviti pengenalan huruf dan latihan fonetik. Kepentingan kedua iaitu kesedaran fonologi dalam peringkat perabacaan. Kesedaran fonologi ini merujuk kepada keupayaan murid dalam mengenal dan memanipulasi bunyi dalam bahasa lisan. Pada peringkat perabacaan, murid perlu didedahkan kepada bunyi huruf secara berasingan sebelum digabungkan menjadi suku kata. Dalam video tersebut, guru membimbing murid menyebut suku kata secara jelas dan berulang. Contohnya, pada awal video, guru membimbing murid untuk menyebut perkataan gajah. Walaupun itu sudah berada pada tahap membaca, proses tersebut menunjukkan
kesinambungan daripada kemahiran perabacaan. Apabila murid dapat membezakan bunyi ke dan a, mereka lebih mudah untuk menyebut ka. Jika murid tidak dapat membezakan bunyi asas ini, mereka akan keliru ketika membaca perkataan. Sebagai contohnya, sebelum mengajar perkataan kasut, guru boleh menjalankan aktiviti perabacaan seperti permainan bunyi. Contohnya, meminta murid untuk menyebut bunyi awal seperti K untuk kerusi. Aktiviti ini akan mengukuhkan kesedaran bunyi dan memudahkan mereka untuk membatang suku kata kemudian hari. Selain itu, pengecaman huruf dan diskriminasi visual pada peringkat perabacaan, murid perlu mampu untuk mengenal bentuk huruf dan membezakan huruf yang hampir sama seperti B dan D atau P dan Q. Dalam video tersebut, penggunaan bahan digital yang jelas dan berwarna dapat membantu murid melihat struktur suku kata dengan lebih tersusun. Walaupun fokusnya pada membaca, pendekatan visual ini sebenarnya menyokong kemahiran perabacaan. Isi ini ialah bahan visual yang menarik dapat membantu murid untuk membina hubungan antara simbol huruf dan bunyinya. Warna yang berbeza pada suku kata juga dapat membantu murid melihat dengan jelas perbezaan struktur perabacaan. Sebagai contohnya, jika huruf vokal diwarnakan secara konsisten dalam bahan digital, murid akan lebih mudah untuk mengenal pola KV, iaitu konsonan vokal. Ini membantu mereka memahami bahawa setiap suku kata mempunyai gabungan konsonan dan vokal. Pendekatan ini amat sesuai dalam pembelajaran digital kerana ia menggabungkan rangsangan visual dan auditori. Secara keseluruhannya, penguasaan literasi membaca pada peringkat perabacaan ini merangkumi beberapa aspek penting, iaitu kesedaran fonologi, pengecaman huruf, diskriminasi visual dan pembinaan minat. Video yang diberikan itu menunjukkan kesinambungan daripada kemahiran perabacaan kepada kemahiran membaca sebenar melalui pendekatan membatang suku kata, penggunaan bahan digital yang jelas dan latihan pengulangan. Kesimpulannya, peringkat perabacaan ini bukan sekadar persediaan awal, tetapi ia merupakan asas utama yang menentukan kejayaan murid dalam membaca. Jika asas ini kukuh, maka murid akan lebih yakin, lancar dan berkemampuan untuk memahami teks dengan lebih baik pada peringkat seterusnya. Baiklah, saya akan menguraikan tentang penguasaan literasi membaca dari segi peringkat mekanis dengan merujuk kepada pendekatan pengajaran dalam video yang memfokuskan kepada kemahiran membaca suku kata, perkataan dan ayat-ayat mudah seperti pola KV-KVK. Secara umumnya, peringkat tahap membaca secara asas yang menekankan kemahiran teknikal seperti membatang suku kata, menyebut perkataan dengan betul dan membaca mengikut tanda baca serta memastikan kelancaran sebutan dengan benar. Pada tahap ini,
murid akan memberikan tumpuan sepenuhnya kepada bagaimana kita mau membaca dan belum sepenuhnya kepada pemahaman mendalam terhadap teks. Baiklah, bagi isi pertama dalam peringkat mekanis ialah kemahiran membatang suku kata secara sistematik. Dalam video tersebut, guru menunjukkan cara untuk memisahkan perkataan dengan suku kata seperti cawan, iaitu ca dan wan, serta gajah, ga dan ja. Sebelum digabungkan menjadi perkataan yang penuh, pendekatan ini sangat penting pada tahap mekanis kerana murid perlu menguasai teknik menyebut setiap unit bunyi dengan tepat. Huraian selanjutnya, membaca secara mekanis memerlukan koordinasi antara penglihatan huruf dan sebutan-sebutan bunyi. Apabila murid melihat ca atau CA sebagai ca, mereka perlu terus dapat menyebutnya tanpa teragak-agak. Sebagai contoh berjustifikasi, apabila murid dapat menyebut ka sebagai KA iaitu ka dan sud sebagai SUD sud sebagai sud secara berasingan, justru mereka akan lebih mudah membaca sebagai kasut dengan lancar. Seterusnya, kita beralih kepada ketepatan sebutan dengan penggunaan intonasi yang sesuai. Pada peringkat mekanis, murid perlu memastikan setiap huruf dan suku kata disebut dengan tepat. Dalam video tersebut, guru menyebut perkataan dengan jelas dan meminta murid mengikut sebutan tersebut. Kaedah ini membantu murid-murid untuk membetulkan kesalahan fonetik sejak awal. Huraian kepada isi ini ialah, jika murid tersalah sebut dari awal, maka kesilapan tersebut boleh berulang dan menjadi kebiasaan mereka. Sebagai contoh, apabila mereka membaca ayat yang mudah seperti ini cawan saya, justru murid perlu berhenti seketika mengikut jadah semula jadi ayat dan tidak membaca secara berterusan tanpa intonasi yang sesuai. Hal ini justru dapat membantu mereka untuk membaca dengan lebih bermakna walaupun masih berada pada tahap mekanis. Baiklah, dapat disimpulkan bahawa penguasaan literasi membaca pada peringkat mekanis menumpukan kepada aspek-aspek teknikal seperti membatang suku kata, ketepatan sebutan, kelancaran bacaan, penggunaan intonasi serta koordinasi mata dan suara yang sesuai. Video yang dirujuk menunjukkan pendekatan yang sistematik dan berperingkat dalam membantu murid bagi menguasai kemahiran ini. Kesimpulannya, tanpa penguasaan mekanis yang sangat kukuh, murid akan menghadapi kesukaran untuk memahami teks pada peringkat seterusnya. Oleh itu, peringkat mekanis ini perlulah diberikan penekanan yang serius dalam pengajaran literasi membaca agar murid dapat membaca dengan tepat, lancar dan yakin. Baiklah, sekarang saya akan masuk ke dalam proses perkembangan literasi membaca. Untuk perkembangan literasi membaca, murid tidak terus mampu membaca dan memahami teks secara mendalam. Mereka melalui beberapa perkembangan. Salah satu peringkat yang sangat penting ialah peringkat bacaan mentalis, iaitu tahap di mana murid mula membaca secara senyap tapi di dalam minda dan memahami makna tanpa perlu menyebut secara kuat. Berdasarkan video pengajaran suku kata KVK, dapat dilihat bahawa aktiviti yang dijalankan sebenarnya menjadi asas yang sangat penting sebelum murid benar-benar mencapai tahap bacaan mentalis. Peringkat bacaan mentalis merujuk kepada kebolehan murid membaca dalam hati dan memproses maklumat secara mental tanpa bantuan sebutan lisan. Pada tahap ini, murid bukan sahaja dapat mengecam perkataan, malah mereka mampu untuk memahami maksud ayat secara dalaman. Dalam konteks video tersebut, aktiviti membatang suku kata seperti ca, wan, ka, sud dan seterusnya. Membina ayat mudah merupakan latihan asas sebelum murid boleh membaca secara mentalis.
Namun, selepas pengulangan dan latihan yang konsisten, mereka akan dapat mengenali pola bunyi. Sebagai contoh, apabila murid telah biasa membaca ayat seperti "Ini cawan saya", mereka tidak lagi perlu mengejar satu persatu. Mereka dapat terus mengenal perkataan cawan secara automatik dalam minda. Yang kedua, kesedaran fonologi ialah kebolehan untuk mengenal dan memanipulasi bunyi dalam bahasa. Dalam peringkat bacaan mentalis, murid tidak lagi menyebut bunyi secara lantang, tetapi mereka masih memproses bunyi tersebut dalam fikiran mereka. Kaedah ini dapat membantu murid untuk menyimpan pola bunyi dalam ingatan mereka untuk jangka masa yang panjang. Apabila pola ini telah dikuasai, murid boleh mengenal perkataan tanpa perlu membatangnya lagi. Sebagai contoh, apabila murid melihat perkataan kasut, mereka tidak lagi menyebut kasut secara kuat. Sebaliknya, otak mereka terus mengenal perkataan itu sebagai unit makna. Ini dapat menunjukkan bahawa latihan fonik yang konsisten dalam video membantu membina asas kepada pembacaan mentalis kerana murid sudah mempunyai simpanan bunyi dalam memori mental. Secara keseluruhannya, pengajaran suku kata KVK dalam video tersebut memainkan peranan penting sebagai asas kepada perkembangan bacaan mentalis. Walaupun aktiviti yang ditunjukkan lebih bersifat bacaan mekanis pada peringkat awalnya, ianya merupakan langkah yang sangat diperlukan sebelum murid mampu untuk membaca secara senyap dan memahami makna secara dalaman. Oleh itu, kita dapat rumuskan bahawa pendekatan pengajaran dalam video tersebut bukan sahaja membantu murid untuk membaca dengan betul, malah dapat menyediakan asas kukuh untuk mereka mencapai tahap literasi membaca yang lebih tinggi, iaitu bacaan mentalis yang lancar dan berkesan. Berdasarkan video tersebut, sebelum seseorang murid mampu untuk membaca dengan lancar dan memahami teks, mereka perlu melalui satu fasa yang sangat penting, iaitu peringkat prabacaan. Aktiviti prabacaan merujuk pada segala bentuk latihan awal yang bertujuan untuk menyediakan murid dengan kemahiran asas membaca seperti mengenal huruf, bunyi, suku kata dan hubungan antara simbol dengan bunyi. Berdasarkan video pengajaran suku kata KVK tersebut, jelaslah bahawa aktiviti yang dijalankan sebenarnya mempunyai elemen perabacaan yang sangat penting dalam membina asas literasi membaca murid pada tahap awal. Baiklah, dalam proses penguasaan literasi membaca, kemahiran pengamatan penglihatan memainkan peranan yang sangat penting, terutamanya pada peringkat awal kanak-kanak. Pengamatan penglihatan merujuk kepada keupayaan murid untuk melihat, mengecam, membezakan dan mentafsir simbol visual seperti huruf, suku kata dan perkataan. Baiklah, berdasarkan video pengajaran suku kata KVK tersebut, jelaslah bahawa aktiviti yang dijalankan bukan sahaja melibatkan sebutan lisan, tetapi turut menekankan rangsangan tentang visual yang sangat membantu murid bagi memahami struktur perkataan secara sistematik. Dalam perkembangan literasi awal, kemahiran pengamatan pendengaran merupakan asas yang sangat penting sebelum murid dapat membaca dengan lebih lancar. Pengamatan pendengaran ini merujuk kepada keupayaan murid untuk mendengar, membezakan, mengecam dan mengingati bunyi bahasa dengan tepat. Berdasarkan video pengajaran suku kata KVK tersebut, jelaslah bahawa guru itu menggunakan pendekatan sebutan yang berulang, intonasi yang jelas dan bimbingan lisan sebagai strategi utama untuk mengukuhkan kemahiran pendengaran murid. Aktiviti ini memainkan peranan yang besar dalam membantu murid untuk membina asas membaca yang kukuh. Secara keseluruhannya,
Pengajaran literasi membaca bagi murid tahap awal dan murid pemulihan perlulah dijalankan secara berperingkat, sistematik dan berfokus. Aktiviti ini bukan sekadar menggalakkan penguasaan membaca, tetapi ia juga turut membina keyakinan diri murid, mengurangkan tekanan dan kekeliruan, serta ia juga memberikan asas yang kukuh sebelum mereka beralih kepada bacaan yang lebih kompleks. Penggunaan elemen pemulihan seperti pengulangan, membatang suku kata dan bahan visual dapat membantu murid untuk mengenal pasti struktur perkataan, memahami bunyi dan menguatkan ingatan untuk jangka masa yang panjang. Sekian, setakat ini sahaja video pembentangan daripada kami. Kami harap info ini dapat bermanfaat kepada anda semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.